Pelakon Zul Huzaimi menegur segelintir netizen yang mudah menjatuhkan hukum terhadap golongan mat rempit susulan isu rumah tangga pempengaruh motosikal Hakim Stopper yang menjadi perhatian ramai di media sosial. Sebelum kami teruskan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe channel ini bagi mendapatkan lebih banyak video terkini dan sensasi dalam dunia hiburan tanah air. Zul atau nama sebenarnya, Zul Huzaimi Marzuki, berusia 47 tahun, berkata adalah tidak adil untuk melabel keseluruhan komuniti motosikal sebagai lelaki mata keranjang hanya disebabkan masalah yang berlaku dalam hubungan suami isteri. Menurutnya, tanggapan sedemikian mencerminkan sikap prejudis masyarakat terhadap golongan berkenaan. Katanya, jangan tuduh macam itu, kita manusia ini sama saja. Mentang-mentang kami ini mat rempit konon tiada kelas. Maaf, budak-budak motor ini hanya hujung minggu sahaja, tetapi mereka ada kerjaya. Masyarakat janganlah jatuhkan hukum budak rempit macam itu, katanya kepada M-Star. Zul berkongsi perkara itu ketika ditemui pada majlis pelancaran produk Amira Beauty yang berlangsung di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu bahawa dirinya mengenali Hakim secara pribadi dan percaya kontroversi yang tercetus dapat diselesaikan oleh pempengaruh tersebut bersama isterinya tanpa campur tangan pihak luar. Katanya, saya kenal dia, pernah berjumpa dan berbalas mesej dengannya. Majlis perkahwinannya pun saya dijemput. Dia budak yang baik, cuma tak tahulah sama ada berpunca daripada cemburu atau salah faham. Semua orang alami perkara yang sama. Kemelut rumah tangga ini perkara biasa. Pandai-pandailah selesaikan kerana tiada siapa pun tidur di antara bantal Hakim dan isterinya. Hanya mereka berdua sahaja yang tahu. Semoga mereka dapat mencari penyelesaian terbaik, ujarnya. Mengulas lanjut, Zul tidak menolak bahawa Hakim sering dikelilingi wanita apabila menghadiri acara-acara motosikal, namun menganggap perkara itu sebagai sesuatu yang lumrah bagi seorang lelaki. Menurutnya lagi, dia pun kaki bertongkat. Kalau nakal, lelaki itu biasa. Dikelilingi perempuan itu normal, tetapi kalau lelaki dikelilingi lelaki, itu yang bahaya. Zaman sekarang, lelaki yang sudah berkahwin ini lagi jadi rebutan. Tambahan pula, usia 35 tahun ke atas memang kena jaga, katanya. Sebelum ini, Irena Sofia tampil mendedahkan rakaman video pengakuan seorang remaja yang mendakwa dia tidur sebilik bersama Hakim. Kisah rumah tangga pasangan ini mula menjadi perhatian selepas Irena memfailkan permohonan cerai terhadap Hakim pada 4 November lalu dan prosiding tersebut masih berjalan di mahkamah.